welcome back to my channel. Okay, hari yang dinantikan telah pun sampai. Akhirnya kita akan umum siapakah yang akan menang. So 4 orang pemenang. Saya ada suami saya di samping saya yang akan membantu saya untuk if only they can see your face. So dia akan jadi assistant saya pada hari ini. Okay, sampai bolehkan masa, jom kita teruskan dengan winner tu. Siapakah pemenangnya? Hari ni saya pun pakai macam entah apa-apa sebab saya malas dah. So tu saya sekalikan ghost je bag ni semua pada hari ini supaya esok saya boleh terus pergi post. Okay B, which one we are going to give first? Okay, sabar. Sebelum tu kita ada 4 handbag yang akan dikasih. Okay, satu daripada Christy Ng, 2 daripada Nurita Haris. Okay, why it didn't show well? Okay, and then the last one from, which is from from Sometime. Okay, nama brand dia Sometime ni. Okay, sebelum tu kita ada disclaimer sikit. Rupanya sambutan dia walaupun tidak berapa hangat, walaupun suami saya ingatkan ada beratus-ratus orang yang join, tapi sebenarnya dapatlah sambutan tu. Okay, sepatutnya ada 20 lebih orang join, tapi diorang tak ikut rules. Diorang tengok dia gelak. Ramai lah tu, 20 lebih. Kacau. Okay, patutnya 20 lebih, tapi diorang tak ikut rules. Okay, nampak saya diorang tak tengok video I. Diorang just nak hadiah je. Okay, sepatutnya 2 step. Korang kena komen dekat video yang Christy Ng tu, username korang ataupun komen je lah kan. Satu lagi korang pasal korang kena subscribe. Satu lagi korang kena follow TikTok, tag 3 orang kawan atau saudara pasal username IG korang. Tapi ada orang dia buat salah satu je. Mungkin dia tengok macam, oh ramai orang tulis nama kat sini, aku pun tulis lah. Dia tak tengok video tu kan. So minta maaf lah, yang tulis salah satu korang akan disqualified. So out of 20 lebih tu ada 18 orang je ke? Ke 17 tadi? Sekejap, let me count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. We have 17 contestants. Okay? Tengok dia gelak. Okay, sebab sikit lantak lah. Okay, baby, which one we are going to give first? Mana satu? Awak nak saya bagi bag mana satu dulu? Okay, suami saya cakap bag ni dulu. Ini adalah bag yang pertama akan menang. Okay, so you want me to spin or you spin? Okay, saya bagi husband saya lah spin. Okay, saya besarkan sikit spinner dia. Okay baby, don't interfere. Cepat tekan. Okay, pemenang pertama dah keluar ke? Dah. Belum kan? Dah. Oh, siapa? Sunflower Sugar Afika Zaki dapat. Weh, orang kaya dapat mana Haji. Tapi rezeki dia. Okay Afika, kau menang bag. Aku tak tahulah nak pergi hantar kat kau kat Kuantan tu ataupun kena post. So kena post. Okay, pemenang handbag Christy Ng ialah Afika Zaki. Jari suami saya memilih farmasis menang. Okay, done. Okay, pemenang kedua. Okay baby, which bag? This one. Okay, suami saya cakap pemenang kedua akan dapat bag Sometime. So baby tekan. Siapa pemenang kedua? Dah keluar ke belum? Belum. Dah. Mana dia? Tak keluar petak. Okay, pemenang kedua Lino_21. I rasa ni budak Insta, junior kita. Okay, tahniah. Saya tengok dia memang, kalau saya buat story ke apa, dia selalu macam dengan baik hati. Kadang-kadang reply IG story. So sebab dia memang banyak ikhlas dengan saya, mungkin sebab tu dia menang. So tahniah, jari suami saya telah memilih anda, Lino. Okay, so next, continue. Which bag?
we have this two here. Which one? Okay, my husband said the third bag is this one, Nurita Harif yang twist handle ni. Okay, kita ada lagi 15 orang kan untuk dapat handbag. Okay, baby, your jari. Siapa? Patut saya letak nama saya sendiri kat dalam tu. Okay, dah keluar ke belum? Dah ke? Belum, okay. Dah? Madi ni pun saya rasa junior Insta. Dia pun selalu kalau saya buat story apa-apa dia suka like semua. Okay, tahniah awak dapat beg Nurita Harif. Okay, jari saya semua pilih-pilih budak Insta je ni. Jari saya pula, jari husband saya. Okay, last ialah beg Nurita Harif yang ni. Siapakah yang akan menang yang ni? Baby, again, last dah ni last dah. Okay, suami saya takkan gelakkan saya dah. So, ini last dah, okay? Tengok. Siapakah? Tak keluar lagi tu, dia kena keluar petak. Okay. Weh, dia ni memang bersemangat saya. Ya Allah, rezeki. IQ_MDM saya tak, dia cakap sampai dia guna akaun husband dia untuk komen dekat YouTube saya. Congrats. And dia sumpah, dia DM saya, dia cakap dia DM ke dia tulis kat TikTok, dia cakap handbag cantik, dia dapat. Tahniah. Aku pula yang excited, bapak aku yang cakap congrats, awak dapat. Tiba, I'm happy for her because she wants this bag and she win this bag. Congrats. Okay, so kita dah habis dengan video hari ini. So esok saya akan pergi post kalau sempat, esok atau lusa, sebab 25th of March is the cut off. Okay, so kalau siapa yang duduk KL antara 4 orang ni, I rasa korang kena datang pick up je kot, sebab I malas lagi post. Okay, yang lain tu I akan post. Saya cakap pergi. Okay, I think that's all for today. Thank you so much kepada 20 orang lebih yang show interest. And then yang lain, sorry lah korang terdisqualified sebab korang tak ikut rules. Okay, next time I harap suami I bagi I banyak lagi duit supaya I boleh buat giveaway. Supaya I boleh buat banyak lagi giveaway kat korang. Okay, so siapa yang dapat handbag ni, doakan I dan husband I, terutama husband I, murah rezeki. Sebab sebenarnya daripada bag ni pun duit. Okay, doakan kita orang murah rezeki. Yang lain tu jangan serik untuk join giveaway. Okay, bye-bye.